Okey kelas, hari ini kita akan belajar tajuk sejarah. Tapi cikgu dah pasti masih ramai antara kamu tak dapat gambarkan lagi apa itu zaman prasejarah. Tapi jangan risau, cikgu akan menyambung pembelajaran menggunakan aplikasi pembelajaran secara digital. Jom ikut cikgu. Okey, sila bagi tumpuan ya. Maksud zaman prasejarah. Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui jadual tulisan. Wah, belajar mesti ni baru best kan? Wah. Jangan nak war sangat, exam dah nak dekat. Jika diberikan dengan betul, namun tanpa ilmu disiplin, silamlah Thank you.